Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya akan kongsikan sedikit pada hari ini berkenaan dengan macam mana kita nak bezakan di antara ma'arik lisukun dan ma'lin. Okey, perbezaan dia sikit je sebenarnya. Tapi kadang-kadang ramai yang silap pada penamaan hukum. Dari sudut bacaan tak ada masalah. Dari sudut bacaan tu insya-Allah okey je. Sama je sebab sepanjang tu dia sama sahaja. Yang bermasalah ni kalau kita tanya ni hukum apa, mungkin akan silap jawab lah. Okey, apa beza dia? Kalau ma'lin dan ma'arik lisukun, seperti mana yang anda boleh tengok dekat skrin ni, okey, gambaran tu saya dah bagi. Beza dia sikit sahaja. Kalau ma'lin, dia akan ada sebutan lin dalam perkataan tu. Dan selepas sebutan lin tu, adanya satu lagi huruf yang mana kita wakaf dengan dia. Berbeza dengan mad arid lisukun, dia akan ada mad asli dalam perkataan tu dan selepasnya ada satu huruf yang juga kita wakaf dengan huruf tersebut, barulah dia akan jadi mad arid lisukun. Jadi sikit je perbezaan dia. Yang ni sebutan lin ada, yang ni mad asli. Okey, sebutan lin hanya berkait dengan huruf waw dan huruf ya sahaja. Adapun mad asli, dia berkait dengan ketiga-tiga huruf mad lah, alif, waw dan ya. Huruf-huruf lin tadi, waw dengan ya, hanya ada baris atas sahaja sebelum dia. Okay, dia tak akan jadi kalau sebelum dia tu bagi bawah ataupun bagi depan. Bagi mad asli pula, baris sebelumnya mesti selari dengan huruf mad tersebut. Contoh kalau huruf waw sebelumnya baris hadapan. Kalau huruf ya sebelumnya mestilah bagi bawah. Kalau huruf alif pula sebelumnya mestilah berbaris atas sesuai dengan huruf tersebut. Jadi itulah perbezaan di antara ma'arik lisukun dan juga ma'lin. Sikit sahaja, rasanya orang baca pun tak adalah tersilap sebab panjangnya sama. Ma'lin 246, ma'arik lisukun pun 246 harakat juga. Jadi harap penjelasan saya ni jelas sampai. Jangan lupa save video ni dan jangan lupa follow untuk info-info yang lebih banyak insya-Allah. Barakallahu fiikum.